Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hai. Okay, hari ini kami akan adakan satu latihan senaman iaitu latihan Lita. Kami daripada Kumpulan 5 terdiri daripada 10 ahli. Latihan Lita. Latihan Lita ialah senaman fizikal yang melibatkan beberapa stesen senaman yang dilakukan secara berturutan. Latihan Lita ini adalah memfokuskan kepada bahagian otot atau juga kemahiran seperti kemahiran kelajuan, kelunturan, ketahanan dan kekuatan. Setiap peserta akan melakukan latihan Lita ini dalam jangka masa yang tertentu atau bilangan ulangan yang tertentu sebelum mereka berpindah ke stesen yang lain. Terdapat pelbagai kelebihan latihan Lita. Yang pertama adalah dapat meningkatkan kecerdasan secara menyeluruh yang merangkumi kekuatan, stamina dan fleksibiliti. Yang kedua, kelebihannya adalah dapat melatih pelbagai komponen otot kerana seluruh tubuh diberikan rangsangan. Seterusnya, dapat meningkatkan daya tahan kardiovaskular kerana tempoh rehatnya yang pendek. Seterusnya, latihan Lita dapat menjimatkan masa kerana latihan yang intensif dalam waktu yang singkat. Yang kelima, latihan Lita ini boleh diubah sesuai dan dilaraskan. Maknanya, latihan Lita ini sesuailah untuk pelbagai peringkat umur dan juga tahap kejagaan sel masing-masing. Yang keenam, latihan Lita ini adalah latihan ataupun exercise yang pelbagai dan menyeronokkan. Jadi, sesiapa yang melakukan exercise ini tidak boleh rasa bosan sebab kita ada banyak jenis exercise dalam latihan Lita. Okey, itu sahaja. Setiap stesen dilakukan selama 30 saat. Jenis Lita yang kedua adalah merupakan latihan Lita berdasarkan ulangan, yang mana setiap stesen dilakukan dengan bilangan ulangan tertentu. Sebagai contoh, 15 push up, 20 sit up, 15 stand up dan sebagainya. Contoh latihan Lita yang boleh dilakukan adalah squat, burpees, push up, chair dip, mountain climbers, forward lunges, shuttle run, step up, deadlift dan sebagainya. Latihan Lita tematik fokus kepada objektif tertentu seperti kekuatan otot, kecergasan kardiovaskular dan pembakaran lemak. Latihan keempat adalah latihan Lita berpusing. Setiap peserta bermula di stesen yang berbeza dan bertukar secara berpusing. Jenis latihan Lita ini. Latihan Lita berintensi tinggi Shifty Circle yang melibatkan intensi tinggi dengan rehat minimum untuk kesan kardiovaskular dan pembakaran lemak maksimum. Aktiviti memanaskan badan ialah satu siri pergerakan ringan seperti berjoging perlahan, berjalan setempat atau ragangan otot yang dilakukan sebelum bersenam atau bersukan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan suhu badan, kadar denyutan jantung dan kelenturan otot supaya tubuh lebih bersedia, mengurangkan risiko kecederaan serta membantu prestasi fizikal ketika melakukan aktiviti utama.
regangan dinamik ialah regangan yang melibatkan pergerakan aktif dan berterusan, bukan sekadar memegang posisi tertentu seperti regangan statik. Ia dilakukan sebelum bersenam untuk memanaskan otot dan sendi, meningkatkan aliran darah serta menyediakan tubuh bagi aktiviti fizikal yang lebih berat. Latihan LITA melibatkan pelbagai stesen yang fokus kepada pelbagai komponen kecergasan, memberikan latihan yang seimbang dan komprehensif. Latihan ini juga membantu membakar kalori, mengurangkan tekanan dan meningkatkan kesihatan jantung serta sistem pernafasan. Menyejukkan badan ni ialah aktiviti yang kita lakukan selepas bersenam ataupun bersukan. Ia penting untuk membantu tubuh badan kita kembali ke keadaan rehat secara perlahan-lahan. Antara kepentingannya adalah ia membantu menurunkan kadar degupan jantung dan pernafasan secara terkawal. Kedua, ia mengelakkan pening atau pitam yang boleh berlaku jika kita berhenti secara mengejut. Akhir sekali, dia dapat membantu untuk melancarkan peredaran darah dalam tubuh kita dan mengurangkan rasa sakit pada otot. Kesimpulannya, penyejukan badan ini sangat penting untuk menjaga kesihatan dan pemulihan badan kita selepas melakukan aktiviti.
Regangan pasif ialah satu bentuk aktiviti regangan otot di mana individu tidak perlu menggunakan kekuatan ototnya sendiri. Sebaliknya, otot diregangkan dengan bantuan kuasa luar seperti alat bantuan. Dalam regangan ini, otot dan sendi berada dalam keadaan rehat dan individu hanya membiarkan pergerakan berlaku tanpa memberikan sebarang rintangan atau tekanan. Sepanjang proses menyiapkan tugasan senaman litar ini, kami telah melalui beberapa fasa yang mencabar tetapi memberi pengalaman yang sangat bermakna. Langkah pertama bermula dengan membina template rancangan tugasan di mana kami perlu merancang struktur keseluruhan video interaktif senaman litar. Fasa ini memerlukan kami untuk memahami dengan jelas objektif latihan, bilangan stesen, jenis senaman, tempoh setiap aktiviti dan waktu rehat antara stesen. Selepas mendapat persetujuan daripada Sir Siddiq, kami mula mengumpul bahan dan melakukan rakaman video interaktif. Ini memerlukan kami untuk bukan sahaja melakukan demonstrasi dengan teknik yang betul, tetapi juga memastikan penyampaian dalam video itu jelas, bersemangat dan mudah difahami oleh penonton. Kami berdepan dengan beberapa cabaran seperti mengurus masa rakaman, suntingan video dan memastikan kualiti bunyi serta visual yang baik. Akhir sekali, setelah video siap, kami membuat semakan semula keseluruhan tugasan bagi memastikan ia memenuhi kriteria penilaian. Melalui keseluruhan proses ini, kami belajar bukan sahaja tentang aspek fizikal latihan litar, tetapi juga tentang kemahiran komunikasi, perancangan dan penyuntingan media. Ia memberi kami keyakinan dan pengetahuan yang lebih mendalam dalam bidang kecergasan dan kesejahteraan hidup. Sekian, terima kasih.